Pemerintah Thailand menegaskan, tidak ingin campur tangan pihak ketiga dalam konflik yang sedang berlangsung antara Thailand dan Kamboja. Bahkan Perdana Menteri Thailand dilaporkan menolak telepon dari Anwar Ibrahim. Sikap tegas itu juga ditunjukkan kepada Amerika Serikat, tidak mau ada campur tangan Donald Trump, dan pihak Thailand sudah tidak mengingat lagi perjanjian gencatan senjata di Malaysia. Hal ini memicu reaksi keras dari masyarakat Malaysia. Mereka mengutuk keras dan menyindir Anwar Ibrahim, yang tak mampu mendamaikan Thailand dan Kamboja. Mereka meyakinkan tahun 2026, jika Thailand masih berperang Malaysia akan lapar. Karena, Malaysia masih bergantung pada impor beras dari negara Thailand. Pemerintah Malaysia mulai memanggil perwakilan menteri-menteri ASEAN, untuk membantu menghentikan perang antara Thailand dan Kamboja. Ini menandakan ketidakmampuan pihak Malaysia, dan gagal sebagai ketua ASEAN tahun ini. Mari kita simak video lengkapnya. ASEAN mesti mengambil segala langkah yang perlu bagi memastikan keamanan dan kestabilan serantau terus terpelihara, khususnya ketika rantau ini berdepan cabaran geopolitik dan keselamatan yang semakin kompleks. Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan berkata ASEAN kini berada di persimpangan kritikal dalam hal ehwal serantau dan global dengan gangguan politik baru yang mencabar asas susunan serantau yang telah dibina selama beberapa dekad. Sehubungan itu, beliau menegaskan bahawa penamatan permusuhan dan penyelesaian konflik secara aman mesti dijadikan keutamaan utama oleh semua pihak. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan pembukaan sempena mesyuarat khas Menteri-Menteri Luar ASEAN bagi membincangkan perkembangan terkini antara Kemboja dan Thailand pada Isnin. ASEAN juga mesti memperhebatkan pembinaan kepercayaan antara pihak-pihak yang berkonflik di samping menyediakan ruang dan hala tuju bagi dialog yang bermakna. The number you have dialed is may kapiling na siyang iba. Jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Santai-santai je. Orang reject call. Call kena reject dengan Thailand. Relax lah. Santai lah. Jangan kecil hati lah. Kan? Itu maksudnya Thailand tak respect lah pada PMAC. Okay, Thailand memang tak bersetuju langsung lah dengan PMAC. Okay, sampai call PMAC pun kena reject. Kan orang tak tanya pun, kan kejahatan senjata tu nak buat pukul 10 ke, pukul 11 malam ke, pukul 12 tengah hari kejap lagi ke. Kan, maksud Thailand, okay, dia tak nak ada campur tangan daripada negara ketiga macam Malaysia ni. Tak nak. Dia nak Cambodia sendiri yang minta. Maka itu yang terbesar yang kita dapat. Tetapi implikasinya kebimbangan negara-negara lain yang juga menjadi negara dagang dengan kita seperti China dan lain-lain menjadikan ini suatu ancaman kepada mereka seolah-olah bahawa kita terpaksa ikut semua ketentuan yang dibuat oleh US dalam menentukan kerja dagang mereka. Contohnya dalam artikel 5.2. Sekarang ni perang tu berlaku, perang dunia ketiga bakal menjelma. 3 2 Perdana Menteri, 1 Presiden. Telefon saya Perdana Menteri Cambodia, Perdana Menteri Thailand dan Presiden Donald Trump Amerika Syarikat. Telefon. Siapa telefon siapa? Perdana Menteri Malaysia. Kita negara kecil. Bukan saya minta mau telefon dia. Dia telefon kita. Halo? Ya. Minta sama PN Standard. Bidang Ismin mau. 25 pasang. Ya. Thailand dah umum dah. No genjatan senjata. Perang diteruskan. Jika perang dilanjutkan, bukan setakat manusia akan ramai mati terbunuh, bekalan makanan juga akan turut mati. PMX punya call, depa reject. Depa kata kami tak mau pihak ketiga, kami tak mau orang lain yang duk sibuk-sibuk hal kami. Kalau betul nak berdamai, Kemboja kena main berdamai dengan kami. Konflik ni macam tak nampak dah jalan damai. Makin teruk lagi ada. Thailand, Kemboja ni kita kena tahu, depa adalah nadi beras untuk Asia Tenggara. Bila berlaku perang macam ni, rasa-rasa apa berlaku dekat sawah padi? Agak-agak depa tinggal ke depa nak usaha juga sawah padi tu? Logistik,
Agak-agak tersekat tak? Dan yang paling penting, apa akan jadi dengan harga beras? Bila makanan jadi senjata, rakyatlah yang akan lapar dulu. Krisis makanan 2026 bukan sekadar berita TikTok. Kita semua kena bersiap siaga. Perang, dia tak bunuh dengan peluru dulu. Dia bunuh dengan lapar. Kalau kau sekadar tunggu kerajaan selamatkan kau, bermakna mungkin 2026 kau dah terlambat. Kerajaan Persekutuan sentiasa bekerjasama rapat dengan Kerajaan Negeri Sabah dalam proses rundingan dan perbincangan berkaitan isu persempadanan maritim antara Malaysia dan Indonesia, pendekatan whole of government demi menjaga kepentingan semua pihak. Bukan hanya hadir untuk berbincang soal hal ehwal maritim sahaja, tetapi dia hadir juga melibatkan perkara-perkara yang melibatkan kepentingan Indonesia yang ada di Sabah, terutamanya tentang akses pendidikan, CLC, Community Learning Center, yang banyak di Sabah itu yang perlu dibantu. Dan dibincang juga persempadanan darat, bukan hanya maritim. Benar dibangkitkan, Yang Berhormat Menteri Pertahanan soal Laut Sulawesi, dibangkitkan secara umum. Dan kedua-dua pemimpin bersetuju untuk kedua-dua negara menyelesaikan, menerusi mekanisme yang sedia ada. Demi untuk mencari penyelesaian terbaik berlandaskan undang-undang antarabangsa demi menjaga kedaulatan dan juga kepentingan kedua-dua negara. Guys, ingat tak posting tentang PMS.call antara Perdana Menteri Thailand dengan Kamboja? Ni apa? Thai PM reject Anwar call for 10 PM ceasefire tonight. Jangan kata berita ni fake, tapi ini kenyataan sendiri tau. Benda ni dah viral tau. Kau tahu PMS post apa? Kononnya telefon. Ni kata bapak telefon. Kononnya nak bincang dengan Donald Trump lah apa benda. Konon nak jadi bapa perdamaian kan. Tapi kenapa statement ni keluar? PMS, kenapa statement ni keluar? PM reject Thai tau. PM Thai reject Anwar kau tau. Aduh, nak kelentong satu Malaysia pun agak-agak lah PMS, oi. Kalau setakat macam ni kau punya style, orang lain pun boleh edit lah. Aku boleh call Elon Musk ke, aku boleh call apa kata artis ke. Itu style PMS Lala dalam statement Thai PM reject reject call. Aduh, nak menipu pun tak hati nak kabur. Konon kau terpaling bapa perdamaian lah kan. Dah malah guys, aku nak tergelak lah sebab ni lawak. Ni betul. Ni daripada Thai PBS World. Dah kata fake kak. Itu saja, sorry. Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita Malaysia. Semoga Anda semua terhibur. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.